dalam masa yang sama boleh saya tarik perhatian tuan-tuan bahawa dalam masyarakat kita sedar tak sedar istilah tahlil itu seperti telah diselewengkan, ya, atau telah disalah ertikan. Apabila kalau sebut je tahlil, mesti ada majlis tahlil, ya. Tak ada pula kita dengar majlis bertasbih, ya, majlis tahmid, itu tak ada lagi, ya. Tapi majlis tahlil, ya. Jadi akhirnya masyarakat kita kalau sebut je tahlil, mungkin dia terbayang majlis itulah, ya, majlis, ya, tahlil dengan gaya tertentu, dengan cara beramai-ramai, ya. Kemudian lepas tu kena ada majlis makan kot, ya. Kena ada makan-makan kot. Kalau tidak tak lengkap jadinya, ya. Sedangkan kita kena jelaskan bahawa tahlil itu asalnya ialah ucapan la ilaha illallah. Itu yang asalnya dan bahkan itu yang sebetulnya. Dan disebutkan secara masing-masing sendiri-sendiri. Bukan dengan cara-cara tertentu seperti dengan digeleng-geleng kanan kiri, ya. Dan macam-macam lah, ya. Tuan-tuan lebih tahu, ya. Akhirnya saya tak tahu tuan-tuan. Mula-mula dia kata la ilaha illallah. La ilaha pun itu pun ada gia dia juga tuan-tuan. La ilaha illallah. La ilaha. Ini bukan saya biasa buat. La ilaha illallah. La ilaha. Lama-lama makin laju, ya. Makin laju. Ya, kemudian sampai satu tahap itulah. Macam mana tuan-tuan? La ilaha, la ilaha. Macam itulah bunyi ni, macam itulah jadi. La ilaha illa, la ilaha, la ilaha. Kan?